Kopi O. Kacau. Pelik lagi. Makan. Dua darah suci sedang mengacau sura-sura. Mami. Sudah tanya Mami. Mami tak tahu apa. Ustazah. Minum tu Ustazah. Okey, cepat Indah buka. Indah nak buat automatik dulu ke sains dulu? Tahulah. Masalahnya baru beli satu hari buku dah siap dah. Hebat sangat. Ayam tak ada. Dari aja. Ini dah buat kita sekolah. Bagusnya Ah, dia. apa? Good boy. Jangan Mami lupa. Nasi lemak. Dah buat apa dah? Kerja sekolah. Kerja sekolah. Ni hak kau ni? Ha? Kayu tak ada kayu. 1, 2, 3. Lagi. Apa ni kau? Ya, sok sini. Kawin. 1, 2, 3. Kedua. Pergi kau kamu boleh pergi. Oh, ya tu, dia baca. Oh, Lagi rempang lagi. hari ni lagi. Mari. Tu, tu. Oh, pergi dengan Belio. Kau 5 je kau boleh pergi. Kompak dia air tadi. Kompak kau tak panas. Betul ke dia? Kayu, sampai dia tak lagi. Gula banyak air. Buat begini lah. Makan dalam ni lah. Lepas tu makan dengan buat sudu tu dengan dah pisah. Macam-macam cara lah. Ni buat nama.
Apa perkembangan proses untuk kacau surau buat masa ni? Buat masa ni dan lebih kurang pukul 12 tengah hari. Kerja-kerja kacau surau sedang dijalankan, yang mana macam semua bahan-bahan telah dimasukkan, kecuali beberapa bahan yang itu macam mana seperti ubi, kacang-kacang dan sebagainya telah, jagung telah dimasukkan, dan mana seperti awas akan dimasukkan, di mana hampir nak masak lah, hampir mungkin dalam pukul 4 atau pukul 5. Alhamdulillah, ramai di kalangan keluarga yang telah hadir dalam program ini, yang mana setengah daripada Ahmad daripada Seremban telah bertolak daripada Seremban jam 11 malam tadi dan sampai ke 4 pagi tadi, balik ke Pasir Putih, ke Bukit ini semata-mata untuk nak menjayakan program Mengacar Surau. Jadi kita bagi hak pengacara mengucapkan terima kasih pada Cik Mat kita yang sanggup pulang bersama keluarga. Surau kita ni dijaga mungkin selepas asal baru kita akad untuk nak suruh dia tu sering sikit. Surau tu boleh tahan lama, boleh taruh lama, dan juga makan pun dikira sedap lah kalau dia sering. Beli air asam daging. Makan nasi. Mula payok, patin payok. Patin payok. Ikan kini 4 perik. Ikan goreng. Tunjuk ke abah minggu lepas. Asal ke abah, asal ke abah. Rugi abah tu. Start dah deh. Apakah nama anda? Nama saya Wakil Maulidin Dewa Hassan. Apa yang berlaku hari ini di sini? Yang dekat ini adalah kata surau. Bulan Muslim. Mengacau surau. Kata surau. Apa ni, adakah mengacau surau ni diadakan setiap tahun? Bukan juga. Kadang-kadangnya yang lepas kita buat tahun 2018. Lepas tu ini bulan kali kedua kita buat di muka bukit. Di muka bukit. Ada Poselok. Apa nama ni, siapa yang menganjurkan kacau surau ni? Yang mengajukan kacau surau ni adalah pembicaraan ada mana Poselok dibuat di rumah Abang Ali. Pada pendapat anda, adakah kacau surau ni patut diadakan setiap tahun? Begitulah insya-Allah. Sebab apa? Sebab kata surau ni kita boleh membawa kesepakatan dan Silang balik tu lepas ni siap kan. Yang tak terus tau. Okay. Tahu. Apa dia? Mana? Tak bah, lah ni kopak dah ni. Gana surau kita? Buat masalah ni surau kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma tunggu kita akan masukkan bahan-bahan yang terakhir lah, seperti awas dan juga daging. Itu adalah proses terakhir, yang mana macam sate ke apa kita dah masukkan, dan tunggu bila masuk benda-benda tu seperti awas, daging dan sebagainya tu. Jadi kita tunggu sering lah. Bila surau tu sering, insya-Allah dalam pukul 4.30 atau pukul 5 kita boleh akad lah. Jadi saya rasa suasana begitu meriah sekali kerana dihadiri oleh keluarga yang terdekat, yang mana yang ada di Kota Baru dan Pasir Putih dan Aceh, semuanya berkumpul di sini untuk menjayakan program pada tahun ini. Jadi saya begitu bersyukur kerana dengan adanya majlis ini kita dapat sama-sama
mengeratkan hubungan silaturahim di samping menjayakan program surau ni. Sebenarnya surau makan tak itu mana, tapi yang utamanya adalah hubungan kerjasama yang erat di kalangan ahli keluarga anak cucu berselah. Alhamdulillah, insyaAllah dari setengah jam lagi pukul 5 kita akad dan kita sama-sama boleh menikmati surau yang kita jayakan pada hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Sedap. Jadi. Oh, pakai poro kita akan ambil jual ni. Oh, ramai. Gitu. Ini adalah surah yang mana kalau di zaman dulu surah tetapi bekasnya diperbuat daripada potongan kelapa. Kulit kelapa, tempurung kelapa yang diricis supaya licin dan cantik. Kemudian itu dengan daun kelapa dan bubur kelakan. Ini pun Mana yang ni merupakan sudu antara untuk itu zaman dulu, zaman moden sekarang ni. Kita dalam plastik. Zaman Ini sudu moden. Ini susu ni pun ni campur telur. Jadi rasa dia memang bertelur-telur. Memang sedap. Okey. Sekarang ni kita sudah try mencuba suruh dah. Ni bekas zaman moden. Ni zaman masa amuk kecil dulu. Bila time musim surau pula tak boleh lepas pun jatuh ambil dah. Lepas tu cari kacau kikis sampai licin pada ni. Oh ni kuih ni zaman moden ni. Dia licin pada ni. Lepas tu bila dah licin kita tanding pula. Tanding siapa paling licin, siapa paling besar di mana tu. Tanding siapa paling licin sampai hitam ni, hitam tepi ni. Ni tak saya guna ni. Hitam ni. Kenapa pun dia hitam ni. Tu kelebihan dia. Bila hitam tu nampak senang lah. Nak bahan kertas pasir kau dah tu paling comel. Dah pelah perang tak kira tu. Lepas tu cari daun lanah. Daun lanah tu pun tanda juga tercomel buat sudu. Sudu lanah comel macam lah rekor tu. Pagi Raja ke daun rendah? Raja daun rendah. Buat tepi tu. Buat tepi buat comel. Tapi biasa besar lah. Lepas tu air sebenar pula. Tapi masuk dalam pekiki ni. Cari daun pisang comel rapi. Tapi kita ambil keruk. Kita bubur dulu keruk. Kita ambil atas ni keruk. Bila dah tu, lepas tu ambil daun pisang tapi comel. Gilah pak bagian lah tu keruk. Penuh. Bersudu. Oh sedap. Boleh 2-3 pun saya pada. Pada susu tu. Cok dia ni mana. Itulah kesona. Tapi sambil ni lagu ni tak ada gapot. Yalah boleh lah video muda. Tapi keistimewaan dia bagi kita makan gini dengan hak ni rasa sedap ni lah sebab dia ada pisang. Kik dia terlebih. Wi abah lu mana ailit? Wi ka itu. Wi ailit tu. Mana telur? Main telur? Ni telur. Dua. Lebih serio. Yang tu dua je. Tadi ada tu. Busuk sudah tapi penuh. Tak boleh mati api, tak boleh. Tak boleh. Ya kena lagi sorak kita itu. Bagi boleh dah. Tak apa dah. Orang kaya pakai luar. Itu apa nama orang? Nama ambil tu dosa lagi bang. Dalam besing tu. Sudu. Ambil gambar tu. Kacau. Tangi kerja.
Ya, ya. Kita nak rasmi ya. Rasmi tutup. Sura. Terima kasih. Sama.